Kalau 2 kali memberi salam, taslimani ataupun taslimaini. Jadi para imam yang kita sebut sebagai mazhab-mazhab yang fiqh yang 4 ni, mereka semua berbincang tentang apa sebenarnya hukum memberi salam tu. Jadi kalau kita dalam mazhab Imam Syafi'i di Nusantara ni, kebanyakannya mazhab Imam Syafi'i, kita mengatakan memberi salam ni sekurang-kurangnya ataupun yang wajib ataupun yang rukunnya ialah sekali sahaja. Berdasarkan kepada mana? Daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Solat ini dia punya yang mengharamkan kita daripada pergerakan lain, daripada percakapan kita nak memulakan solat ni ialah takbir. Nabi kata mengharamkan solat. Solat ini mengharamkan pergerakan-pergerakan lain ni dengan kita bertakbir, dan diakhiri yang menghalalkan balik pergerakan percakapan kita ni adalah bila kita taslim. Nabi kata taslim. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i, Imam Syafi'i kata dari segi bahasa perkataan taslim ni maksudnya satu kali. Jadi bila sebut taslim satu. Kalau 2 kali memberi salam, taslimani ataupun taslimaini. Kalau 3 kali, taslimat ataupun adalah perkataan-perkataan lain lah untuk perkataan taslim ni. Tapi yang penting Nabi SAW sebut taslim, yang berarti satu salam, satu kali memberi salam.